Okey, soalan yang paling famous aku dapat kat DM kan, selalu macam gini. Bang, kalau aku kena tangkap kes ketum bang, kena tangkap 5 orang dan seorang mengaku, 4 orang yang lebih ni memang lepas ke bang? Memang auto lepas ke? Boleh settle ke bang? So basically bila kita kena tuduh kes jenayah, okey, kita boleh kena tuduh secara berseorangan ataupun kita boleh dituduh bersama-sama dengan yang lain. Okey, bila kita nak tuduh bersama-sama dengan yang lain, ada satu section kita gunakan, kita panggil section 34 di bawah kanun prosedur jenayah. Dalam kanun prosedur jenayah kata, section 34 ni merupakan satu elemen di mana kesemua orang yang ditangkap ni bergerak dalam satu niat dan membuat satu tindakan salah bersama-sama. Maksudnya everyone know apa yang orang buat ni satu perkara yang salah dan mereka semua bersetuju untuk membuat perkara yang salah ni bersama-sama. So bila kena tangkap, pihak polis boleh tangkap semua orang dan apabila dituduh di mahkamah, pihak pendakwaan boleh membuat keputusan untuk menuduh semua orang yang terlibat. So sama ada atau tidak hak automatik untuk kata sekiranya 5 orang yang kena tangkap ni seorang ni mengaku, 4 lagi keluar, sebenarnya tak ada. Okay, basically apa logik dekat sini, memang antara maneuver sebagai peguam bela kita akan gunakan alasan seorang dah mengaku, yang 4 tu minta tolong lepaskan. Memang kita boleh buat, tetapi benda ni bukan berlaku secara automatik. Maknanya benda ni berlaku dengan cara permohonan kepada pihak pendakwaan. Kau kena ingat sebab apa? Sebab kuasa untuk meneruskan, untuk memberhentikan atau untuk menidakkan apa-apa pendakwaan adalah terpulang kepada pihak Attorney General Chamber ataupun kita panggil Jabatan Peguam Negara, ataupun lebih singkat lagi kita panggil Pengarah Pendakwaan Negeri. Sekiranya Pengarah Pendakwaan Negeri ataupun pengarah kanan dalam pendakwaan negeri tersebut berpendapat bahawa kesemua OKT perlu dituduh, maknanya semua OKT akan dituduh. Dan sekiranya lepas seorang mengaku dan kita memohon untuk 4 lagi dilepaskan, sekiranya pihak pendakwa raya kanan tidak bersetuju dengan permintaan ini, basically kes tu akan jalan ke atas 4 yang lain walaupun dah ada seorang mengaku. Sebagai peguam bela kita akan masukkan satu surat, kita panggil surat representasi. Surat representasi ini merupakan satu surat rasmi yang dikeluarkan oleh pihak pembelaan ataupun daripada pihak OKT sendiri yang dialamatkan kepada pendakwaan yang menguruskan kes tersebut. So bila pendakwaan baca, kita kena hujahkanlah kenapa yang lagi 4 ni layak dilepaskan. Contohnya antara alasan-alasan yang famous yang pihak peguam gunakan antaranya adalah bahawa keempat-empat ni tidak ada kena-mengena dengan fakta bahawa si seorang ni memang ada simpan ketum kat dalam rumah dia. Empat-empat ni merupakan kawan yang datang nak melipat dan main game. Tiba-tiba pihak polis datang buat serbuan dan empat-empat ni semua kena tangkap bersama dengan pemilik ketum ini. So apabila pemilik ketum ini membuat pengakuan bahawa dia bersalah dan barang itu hanyalah diketahui oleh dia sahaja, maknanya pihak pendakwaan boleh membuka ruang untuk menggugurkan kes-kes terhadap 4 yang lain. Sebab apa? Daripada pembuktian, daripada kesemua kertas siasatan menunjukkan bahawa 4 ni memang tak pernah nampak ketum tu berada di hadapan mata mereka. Mereka cuma ditangkap kerana mereka berada di tempat yang salah pada masa yang salah. Kalau macam gini, memang pihak pendakwaan mungkin boleh entertain dan request ni. Tetapi pada kebanyakan masanya, sekiranya ketum tu dijumpai dalam satu table, okey, dalam table tu ada 5 orang, memang 5-5 kena. So kalau kau mohon untuk dilepaskan lagi 4 ni pun susah. Sebab apa? Keempat-empat yang lain ni pun mempunyai pengetahuan bahawa ketum tu ada kat atas meja dan diorang juga meminum ketum tersebut.